Okay, soalan 10, paper 1, 2022. Okay, kedai buku sebuah sekolah membuat promosi penapisan stok yang melibatkan 8 batang pen yang berlainan dan 10 buah buku catatan berlainan. And we akan membelanjakan RM24, sejumlah sekali semua RM24. Dan tawaran tersebut terus satu menunjukkan harga seunit bagi setiap unit lah. So kita boleh tinggal lihat di sini, pen RM2, buku catatan RM4 lah. Okay, cari bilangan cara berlainan and we boleh membeli item-item itu. So ini adalah bab form 5, pilih atur dan gabungan. Alright. So macam mana cara dia boleh beli item-item itu? Item-item maksudnya dua sahajalah, pen dengan buku. And then clue yang kita ada RM24. Jumlah dia RM24. Okay. Jadi kat sini kita kena tahu, okay, macam mana dia boleh beli susunan dia. And then syarat pertama, dia nak beli buku catatan sahaja. Dia nak beli buku catatan sahaja, itu RM4 seunit lah. And then kalau RM24, maksudnya dia boleh beli 6 buku catatan sahaja daripada 10 buah buku. Jadi maksudnya 10C6. Tekan calculator, dapatlah jawapan 210. Dah settle. Okay. Alright, so soalan 2. Bilangan buku catatan selebih-lebihnya sama dengan bilangan pen. Bilangan buku catatan maksudnya yang ini, selebih-lebihnya. Itu yang dah maksimum sama dengan bilangan pen. Maksudnya buku tu boleh sama banyak dengan pen ataupun mestilah kurang daripada bilangan pen. So, macam mana kita nak dapatkan cara dia? Kena fikir. Pen RM2, buku RM4. Jumlah dia mesti RM24. Dan bilangan buku dengan pen, dia boleh sama ataupun buku mesti kurang. Okey, bila fikir benda tu, ada beberapa cara lah. Okey, yang pertama, katakan dia satu buku. Okey, disebab dia cakap selebih-lebihnya. Sama dengan bilangan pen kan? Okey, selebih-lebihnya. Okey, contoh kalau dia ambil satu buku, dah RM4. Alright. So, RM4. Dan kalau buku dah satu buku RM4, semua sekali RM24 kan? Semua sekali RM24. So RM4 dah tolak, so tinggal RM20 lah. Kalau RM20, pen satu unit RM2. Jadi maksudnya 10 pen. Okay. Jadi maksudnya salah satu kombinasi dia satu buku 10 pen. Tapi cikgu teringat pen dia maksimum boleh ambil 8 sahaja. So that means tak dapat. Sebab pen dia ada 10 pen sahaja. 8 pen sahaja. So tak boleh. Cuba kamu letak 2 buku pula. Kalau 2 buku dah RM8. Okay, so balance RM berapa? Tolak 24 tolak 8. Okay, which is RM16. So kalau RM16, if one unit is RM2, that means it can buy 8 pen. So 8 pen boleh kan, sebab maksimum ada 8 pen. So bolehlah, ini salah satu kombinasi dia lah. So how about 3 buku? Kalau 3 buku dah 4 darab 3 dah RM12. RM12 tinggal RM12 lagi. Kalau RM12, kalau RM2 seunit, so pen dia 6 lah, 6 pen. Boleh kan? And then one more, cuba 4 buku. 4 buku, 4 dan 4 dah 16. 16 tinggal RM8. RM8 seunit RM2, jadi maksudnya 4 pen. So dah, sebab 5 buku, kalau 5 buku, 5 dan 4 dah RM20. Kan? RM20. Balance dia ada RM4. So RM4 tu dia bolehlah beli 2 pen. Tapi masalahnya, buku dah melebihi pen. So tak boleh. Okay. Alright. Yang ini ada 3 kombinasi. Okay, 3 kombinasi. Alright, so lepas tu carilah bilangan susunan dia. Ini bukan susunan, ini pilihan. Cara dia nak
beli. So, dalam kes ini, oh ya, tadi cikgu lupa nak bagi tahu kenapa cikgu pilih C, sebab susunan tak diambil kira, dia just nak pilih sahaja pilihan. Okay, sebab susunan tak kira. Alright, so macam mana kita nak dapatkan 2 buku daripada 10? So that means 10C2, okay, times, okay, cikgu salah buat tambah dan, dia kena dan, sebenarnya dan. Okay, dan. Okay, dan. Kalau, sebab kenapa cikgu tukar pergi dan? Sebab kalau dan, change to times lah. So kena hati-hati susunan dia lah. So 10 10C2 times 8C8. Tekan calculator, dapatlah 45. Okay, next kombinasi 10C3 times 8C6. So tekan calculator, dapat 3360. Cara dia boleh beli. Okay, next 10C4 times 8C4. So you dapat 14,700. Alright, so all together, tambahlah semua 18,105. Cara dia boleh beli. Okay. Right, terus juga sambung lagi dengan 10B. Okay. Raja hendak menunjukkan satu contoh kata laluan 5 aksara yang dibentuk menggunakan huruf dan digit pada satu skrin komputer. Cari bilangan kata laluan berbeza jika 3 aksara pertama adalah A, A, A. Okay, kat sini kita boleh tengok. Dia nak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama ada A, 8A. Dia dah fix. Okay, 3 aksara pertama adalah A, 8A tanpa ulangan. Okay, ini dia ada cakap tanpa ulangan. So, dia tak boleh ulang. Okay, sekarang kita tengok cara kita nak fikir. So, kita boleh nampak sini dia ada huruf besar, dia ada huruf kecil, lepas tu dia ada digit. That means, huruf besar can be A, B, C, D dan seterusnya. So, yang itu ada 26 pilihan. Okay. And then huruf kecil pula A, B, C, D kan. A, B, C, D dan seterusnya, itu pun ada 26. And then digit 0, digit start dari 0, 0, 1, 2, seterusnya sampai 9, ada 10 digit. So, semua sekali ada 62 aksara, 62 aksara yang kita boleh fix in lah. Ya. Kita boleh letak kat sini untuk jadikan dia punya, what do you call untuk jadikan dia punya code lah, password. Alright. So, yang ni dia dah fix. So, kalau dah fix, means 1P1 ataupun 1 lah. Sebab dia dah fix. Okay, times, and A pun dah fix 1, A pun dah fix 1, times. Okay, another 2. Another 2 can be anything. Right? Dalam kes ni sebab, and then one more dia cakap tanpa ulangan. So, kalau tanpa ulangan, kalau dah A dah keluar, so dia tak ada lagi A. So, dah kurang 1. 8 pun dah keluar. So, tak boleh ulang lagi. 8 dah kurang. A pun dah tak boleh. So, that means 3 dah kurang. So, from this 62, 3 aksara dah kurang. So, balance tinggal 59. So, 59, daripada 59 kita nak ambil 2 sahaja. So, 59P2. Okay. So, tekan calculator, kamu dapatlah 3422. Alright. Dah settle. Okay, next. Aksara pertama mesti huruf besar. So, once again, yang ini dia bagi syarat semua kan. So, better you tulis 1, 2, 3, 4, 5 sebab dia semua sekali dia nak 5 aksara untuk jadikan dia password. So, 5 aksara pertama mesti huruf besar. Bukan vokal. Huruf besar bukan vokal. That means it can be A. Okay. Bukan vokal. So, kalau bukan vokal means B. Sebab vokal means A, B, C, I mean A, E, I, O, U. Okay, itu vokal. A, E, I, O, U. Kalau bukan means B, C, D, F, and so on. Selain daripada A, E, I, O, U lah. So, the first one can be B, C, D, and so on lah. So, that means ada berapa pilihan? Semua sekali ada 21 pilihan. Means, semua sekali ada 26 kan? 26. And then dia dah cakap huruf besar. Huruf besar means semua sekali 26. And then dia nak yang bukan vokal. Kalau vokal dia 5.
So 26 tolak 5 jadilah 21. So ada 21 sahajalah. Okay. So daripada 21 tu, dia nak pilih satu. So 21 P1. Ataupun maksud lain 21. Sebab macam contohlah 4 P1 kamu dapat 4, right? Kalau 3 P1 kamu akan 3 jugalah. So but I prefer to put 21 P1 sebab senang nampaklah daripada 21 kamu nak ambil satu sahaja nak letak sini. Macam tu lah. Okay. Next, yang nak susun sini, dia cakap apa? Dan diikuti oleh sekurang-kurangnya 2 nombor perdana. Diletak bersebelahan. 2 nombor perdana. Bila dia cakap sekurang-kurangnya, so kita boleh pecahkan kepada beberapa situasi, beberapa keadaan lah. Okay. Kalau sekurang-kurangnya 2, means at least 2. Dia boleh 2, 3 atau 4. Sebab balance ada 4 kan? 2, 3, 4. Sekurangnya 2 nombor perdana diletak bersebelahan. So that means ini 2 nombor perdana. Can be right, nombor perdana. So yang ini definitely bukan nombor perdana. So ini tak kisah. Sebab syarat dia apa? Yang bersebelahan. So maksudnya kalau 2 dah fix nombor perdana, so next dia bukan, and then ini dia tak kisah. Okay, itu cara pertama lah. Cara kedua, same thing, here can be B, C, O, D, dia dah fix. Okay, 1, 2, 3, 4 balance dia. Sekarang yang 3 ni nombor perdana. 3 ni nombor perdana. So yang ini yang bukan nombor perdana, can be huruf as well lah. Kan? Yang ini yang cikgu letak bukan ni maksudnya, dia tak boleh nombor perdana. Tapi dia boleh juga huruf, all that. Sebab kita tak nak dia bersebelahan. Another syarat B, C, D yang first ni. So yang 4 lagi tu 1, 2, 3, 4. 4 ni pun nombor perdana. Okay. Sebab dia cakap sekurang-kurangnya. Tapi kat sini cikgu nak check. Okay, nak check apa? Ada nombor perdana dia ada berapa kat sini? Okay, what's nombor perdana? Start with 2, right? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 adalah memang 9 nanti 9. So means ada 4, so yes, we can go for this, all 4 is nombor perdana lah. Okay, so dekat sini cikgu dapat 3 situasi yang berbeza sebab dia cakap sekurang-kurangnya. Biasanya macam tu lah. Okay. Biasanya kalau ada sekurang-kurangnya atau lebih daripada ni, biasanya kita boleh dapat lebih daripada satu situasi lah. Alright, so sekarang cikgu nak isi. Okay, another one, always bear in mind, check dulu, adakah dia ulangan atau tanpa ulangan. Kalau kes satu ni tanpa ulangan. Tapi yang nombor 2 ni dia tercakap pun. Tapi by logic boleh ulang kan? Sebab ini password untuk komputer. Password untuk komputer, you can also put 1111. No issue. Right? You can put A boleh berulang. Right? So in case kalau dia boleh berulang, okay, so cara dia, ini nombor perdana, no choice, you only have 4, right? Nombor perdana ada 4. So daripada ada 4, tapi ingat dia boleh berulang. So untuk yang ni kita boleh letak 4 P1. Macam saya cakap tadi, kamu boleh tulis 4 P1 ataupun nak tulis 4 terus pun boleh. Up to you lah. Okay. Kat sini. So now, if you want to choose here, again you have 4 choices. So 4 P1 as well. Ini mesti bukan nombor perdana, selain nombor perdana tu lah. So, now yang nombor perdana tu ada 4. Semua sekali 62 kan tadi? 62 tolak 4 jadi 58. So means 58 P1. Okay. Times, yang ini tak kisah. Tak kisah means 62 P1. Macam tu. So yang lain semua ni darab lah. Darab macam tu lah. So you will get this. Okay. Alright. So ini kenapa kita, okay, cuba nak jelaskan sikit lah. Kenapa macam nombor perdana ni kan? Why not we just simply use daripada 4 nak susun 2. Right, yang ni nombor perdana, right, yang tadi. Okay, ini yang B, C, O, D. Okay, B, C, O, D.
And then dua ni nombor perdana, and then dua lagi kan. So, I want to explain a bit about this lah, nombor perdana. Kenapa kita tak boleh guna 4P2? Okay. Actually, 4P2 is actually 4 times 3. 4 times 3 lah actually. So, kenapa? Maksudnya kat sini ada 4 pilihan. 4 pilihan. Kat sini dia ada 3 pilihan. Contoh, itu maksudnya. Itu maksud 4P2 lah. Sini ada 4 pilihan. Next pilihan, dia ada kurang 1. So that's why 4P2 is a 4 times 3 actually. But then dalam case ini dia berulang. So in case kalau dia berulang, sini 4, sini pun dia jadi 4 juga. So that's why we cannot use 4P2. Or remember, kalau macam ni lah kan, A, B, C, D. Okay, kalau tanpa ulangan, cuba terangkan lagi supaya kamu jelas. Tanpa ulangan, okay. So bila tanpa ulangan, kat sini ada 4 pilihan. Can be A, B, C, or D. Ada 4 pilihan. Okay? Kat sini, dia dah cakap tanpa ulangan. So kat sini tinggal 3 sahajalah. So that's why times 3. Sini tinggal 2 sahaja. So times 2. Ini of course tinggal 1 sahaja. So 4 times 3 times 2 times 1. So this is what happening to the 4 factorial ataupun 4P4. So maksudnya kalau tanpa ulangan baru kamu boleh guna cara ni lah. I mean nak letak 4P4 ke 4P2. Kalau 2 saja 4P2 macam tu lah. Let's say ada 2 dan tanpa ulangan. Kat sini kamu ada 4 pilihan. Kat sini kamu ada 3 pilihan saja. So you can write 4P2 sebab dia tanpa ulangan. Tapi kalau ulangan, boleh ulang A, 1, 2, 3, 4. Sini can be A, B, C, D. Here also can be A, B, C, or D. Kan? Semua pun boleh. So, sini ada 4 pilihan. Sini ada 4 pilihan. Sini pun ada 4 pilihan. Sini pun ada 4 pilihan. So, 4 times 4 times 4. Ini, then you will get the total pilihan lah yang kamu ada. So, kena hati-hatilah. Okay. Next. Ini memang ada 21. So, 21 kamu pilih satu. Macam cikgu cakap tadi, 4P1 or you want to straight write 4 also can. So, kalau kamu nak tulis 21 pun boleh. Times, ini ada 4, so 4P1. Times ini pun ada 4, 4P1. So, ini pun ada 4, so 4P1. Okay, and then ini. Yang ini mesti selain daripada 4 nombor perdana tu. Kalau selain, all together got 62, right? So, minus 4, so it will be 58P1 lah. Okay, so darab semua you will get 77952. Okay, 77952 lah. Ini semua cuba padam lah. It's quite messy here. Alright, so next yang ni pun tadi sepatutnya dah tekan calculator. You got 1208,256. Okay. And then sini pun sama juga. Okay. And then this one 21P1. And then here all times 4. Ada 4 pilihan kan? Times 4, times 4. And here as well times 4. Okay. So you'll get 5376. So tambahlah. So ni tambah ini, tambah ini. So all together you will get 1291. Okay, 584. Okay, so this is the answer lah.